Assalamualaikum, selamat petang. Saya nak cerita sedikit sebuah Gen2. Untuk Gen2 ni beli dapat condition macam gini, so dia buat balik pattern jenis sayang kereta. So bila kita check, kita bagi video dekat dia. Sebelum kita nak proses seterusnya untuk proceed tu, leaking, sistem air karat, dua tu. So first kali dia leaking dekat timing bell lah. Timing bell dia. Okay, kalau contoh kau tengok pada video, leaking dia dekat bahagian bawah, kat area timing bell oil seal. Oil seal crank bawah. So dekat sini kita dah buat penukaran. Lepas tu bakal bergasket. Dekat info berguna lah Okey, kalau untuk bakal bergasket ni setiap kereta, lagi-lagi Kempro lah, kebanyakan Proton. Bila bakal bergasket tu leaking, seeloknya buat dengan cepat. Jangan sampai dah basah-basah gila teruk baru nak buat. Sebab kenapa? Bakal bergasket ni bahagian luar ni okey lah, kita nampak leaking kan, leaking. Tapi bahagian dalam ni nanti, dalam ni kan, dalam ni dia ada gasket juga, ada persambungan area timing bell punya belting. So bila leaking tu nanti dia banjir ke bawah, yang belah luar ni kita dah nampak leaking, yang dalam ni mesti leaking juga. So leaking nanti dia banjir terus turun ke bawah, nanti dia kena kat timing bell. Nanti timing bellnya kena minyak tu yang kita takut. So pentingnya bakal bergasket tu, kalau contoh leaking kita buat. So untuk sistem air pula, kita boleh tengok radiator dia ni, kita tengok warna dia berbanding dengan yang lama, hijau, warna hijau. So warna hijau ni tu coolant, ubat untuk sistem air ni lah, supaya tak berkarat. Kalau contoh coolant tu tak ada, jadilah macam gini. Dia jadi macam gini, nampak karat, penuh karat, semua pipe karat. Ni pipe besi ni pipe ori tau. Ni yang karat ni nampak pecah. So andai katalah kalau contoh apa customer ni pergi highway, tiba-tiba karat ni memang dah nampak bocor sikit temperature naik, mesti overheat kat atas highway. So pentingnya coolant tu, dia nampak karat. So bila karat macam gini teruk, kita kena tengok overall. Kita tak boleh tengok sistem pipe air je, kita kena tengok bahagian blok punya tempat, bahagian blok head. So untuk sistem air dia, untuk kat area blok dengan head tu, dia ada lubang-lubang air dia tu kan. So dengan lubang-lubang air tu, dia ditutup dengan water jacket. Ni water jacket, ni. So water jacket ni yang karat, nampak So kat sini water jacketnya, locationnya kat sini lah. Ni contoh lah dekat head kita tunjuk. Ni nampak tu kita dah tukar water jacketnya. Kalau tidak sebelum ni memang karat. Takut nanti dah karat, nanti dia bocor kat situ. Lagi-lagi water jacket tu location dia dekat berhadapan exhaust dengan intake, benda sempit-sempit. Dengan pipe cylinder head pipe cylinder head ni penyambung dia ni, penyambung pipe depan top hose dengan belakang untuk bypass hose. Lagi tak nampak. Bila dah buat sistem air, dia kena tengok overall. Barulah benda tu settle masalah. Tengok water pump dia kan, karat. So pentingnya coolant. Pentingnya coolant. Nanti kau serviskan sekali bos, tutup body betul-betul kotor lah bos.
intake. Nampak oh. Ni pun kotor ni. Nah, yang ujung sana tu. Okey bang, ni soket tu sensor. Reput. Ini paling penting untuk Game Pro. Bila tak ada lock, soket ni bila-bila masa dia boleh renggang. Bila renggang, kipas tak baca, kipas tak pusing. Sebab sensor soket ni penting. Sebab sensor ni bagi signal untuk kat ECU untuk kipas pusing. Tu bang, soket baru. Ada sensor punya air. Soket sensor punya air. Dengan ada sensor yang pecah tu. Dua tu lah. Okay, lepas tu kita balik pula ke bahagian gearbox. Sebab leaking dia ni dekat area OC flywheel. Sebab leaking ni saya cakap banyak kan. Leaking dekat bahagian-bahagian sikit, timing belt, dekat OC flywheel. So kat OC flywheel ni yang ni lah, kat belah gearbox. Lepas tu kebetulan kita buka gearbox tu, kita nampak kelas ni nipis. Kenapa saya cakap nipis? Kawasan ribet ni dengan kawasan fiber clutch plate ni dia dah sama rata. So bila sama rata, ribet ni dia akan menekan dekat sini, dekat kawasan pressure plate ni. Dia akan jadi gasak. So kat situ kelas jadi keras. Lepas tu jadi bunyi. Sebab ni clutch plate ni nipis. Sebab kenapa nanti bunyi? Nampak ni, damper kelas dia crack. So bila crack kat sini, damper kelas ni jadi bising tau. Bunyi. Bila kita lepas kelas, bunyi kelasnya. Sama juga dengan bearing dia, bearing kelas. Pun bunyi juga. Tu cakap dengan owner, seloknya tukar sekali clutch plate dia. Okay. So bila dah settle kelas, kita tengok clutch pump dia. Asal dia clutch pump dia ni minyak terlalu kotor. So kita tak berani nak buat flashing. Kalau contoh kita flashing, kita dah banyak case flashing terus calus. Sebab kotoran-kotoran yang untuk menutup seal dalam ni, yang kotoran-kotoran dia ni, yang tutup seal yang karat ni, yang kotor tu, dia jadi bersih. So bila bersih jadi calus lah, pressure tak ada. Okay, so tu sajalah. Saya dah tunjuk sistem air, timing belt, clutch plate untuk kereta ni. Kereta ni pun kita dah buat test run, kita dah basuh. Daripada asalnya leaking banyak, alhamdulillah dah bersih. Temperature pun okey sebab kita dah tukar sistem air. Leaking kita run pun tak ada. Owner dah boleh ambil lah. Itu sajalah pokok sesi hari ni. Mana yang nak buat macam major repair macam gini, boleh cari kita kat Zaran Auto, Kelapa Sawit, Kulai. Boleh roger nombor yang tertera dekat bawah tu. So jangan lupa like, komen, share. Assalamualaikum.